Tetapi kan, Israel dia pandai, US dia pandai, dia terus buat gencatan senjata. Supaya apa? Supaya perang 73 tu tidak menyebabkan Israel tu hancur terus. Okey. Jadi dia sebenarnya serangan 73 tu dia telah mengecikkan sempadan Israel. Dan sebenarnya kalau sekiranya tidak berlaku gencatan senjata, boleh jadi Israel dah lenyap. Sebab pada masa itu tentera Mesir tinggal hanya beberapa puluh kilometer saja lagi sebelum ke Baitul Maqdis. Dia dah masuk jauh. Dah masuk jauh. Tapi bila berlaku gencatan senjata, akhirnya semua tentera ditarik balik dan hasil daripada itulah akhirnya kan berlaku normalisasi. Bila berlaku normalisasi, rakyat marah, rakyat bunuh Anwar Sadat. Kan Presiden Mesir yang mengumumkan gencatan senjata dan yang mengumumkan perdamaian dengan Israel. Jadi di sini kalau sekiranya kita tengok, hasrat sebenar dia memang pergi kepada the greater Israel. Masuklah semua negara Arab yang saudara sebutkan tadi. Tetapi oleh kerana berlaku penentangan-penentangan, jadi paling besar sempadan dia dapat tahun 67. Tapi selepas tu dalam perang 73 dia dah tak dapat, dia terlepas tanah tu.